Kali ni lain dari yang lain. Walaupun lain, ini bukan betul-betul punya. Ini cubaan, iaitu mainan lah. Yang buat aku tertarik, dia ada spark macam pedang kau tengah bergesek tau. And siap berlampu plus berasap lagi. Oh lama. So, kalau kau nak keluarkan pedang dari tempat sarung ni, kau kena tekan yang ni dulu. Kalau tidak, memang kau tak boleh keluarkan pedang. Dia macam lock system tau. Sama ada kau tekan sekali, ataupun korang buat lah infect macam kau tarik sambil tekan. Baru keluar sambil berinfect. Macam aku kata tadi, dia berlampu. Yang asap ni adalah air sebenarnya. So setiap kali kau on pedang ni, memang akan keluar asap jenis air lah. Tapi yang miss lagi, sound effect dengan transition lampu dia. Ni bila on, bunyi dia macam ni. Transition dia dari bawah ke atas. Nice. Ni tukar color pula. Bunyi lain. Transition dia still dari bawah ke atas. Ni pula bila off, sound pun berbeza. Transition dari atas ke bawah pula. Dia macam sedut balik. Oi. So yang ni tak menggunakan sebarang bateri, sebab korang perlu cas saja. Menggunakan type C. Satu dekat tempat sarung ni, satu lagi dekat tempat pedang ni lah. Oh, yang asap-asap tadi tu, kau kena isi air dekat sini. Dia ada bagi kau tempat sedut air ni. Ni kau pakai je ni. So, kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.